Pen kertas dah ada kan? Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu hiking. Okay. Asas hiking ataupun aktiviti jungle trekking, berbeza jungle trekking dan hiking. Okay. Memerlukan persiapan diri sendiri. Okay. Apa maksud persiapan diri sendiri? Persiapan diri sendiri itu adalah yang pertama, kau tengoklah keadaan diri kau tu. Okay. Kau sedarlah diri kau tu berat badan berapa. Kau tahu tak kau punya tekanan darah tu berapa? Tahu ke tidak? Okay. Kamu tahu tak kamu ada tekanan darah rendah ke, tekanan darah tinggi ke? Kamu tahu tak kamu punya tahap kencing manis? Ini benda yang paling asas. Sebab dalam hutan tak ada klinik. Dalam hutan tak ada hospital. Benda yang simple. Kenal diri sendiri dulu. Okay? Ini salah satu saya cakap apa maksud kenal diri sendiri. Ada orang yang suka, ada orang yang boleh buat berlari jarak jauh. Long distance runner. Ada orang yang boleh short distance je. Ada orang yang dia boleh jalan 2-3 km je. Lepas tu dia kena rehat. Dekat sinilah kita perlu kenal diri kita. Sebelum kita masuk grup hiking. Sebelum kita ikut siapa-siapa. Kenal dulu. Aku ni, kalau aku berjalan kaki, berapa kilometer yang membuatkan aku akan mengah? 3 kilometer? Dalam keadaan jalan lurus? Atau 5 kilometer? Atau 10 kilometer? Itu tahap keupayaan yang kamu kena tahu. Okay. Kenal diri dulu. Faham? Tahap kesihatan dan tahap keupayaan. Beg. Berapa berat kamu boleh bawa? Ilmu yang paling mudah adalah badan kita bahagi 3. Kalau berat badan kamu 60, maksimum kamu boleh bawa 20. Askar boleh buat lebih lagi, tapi itu memerlukan latihan. Maksimum 20 kilo. Ini nama kenal diri. Okey? Bila kamu masuk dalam kumpulan, barulah kamu boleh cakap pada kumpulan kamu. Walaupun barang banyak, kamu punya keupayaan hanya 20 kilo. Walaupun barang tu, diorang bagi, seorang 40 kilo. Minta maaf, saya hanya boleh bawa 20 kilo saja. Ini asas. Itu kata kenal diri dulu. Tahu dulu. Tahap mata kamu tu, rabun takat mana? Rabun siang ke, rabun malam ke? Silau ke? Pernah tak ni kamu punya malim gunung ke, grup kamu ke, minta benda ni? Pernah tak? Askar kami ada tata demot. Kalau askar lah, polis ke, macam askar kami ada tata demot yang memang kami dah tahu dah dia punya FE dia, BE ke, LE ke apa ke, semua kami tahu. Setiap seorang anggota. Itu pun kami masih berlaku banyak juga kejadian-kejadian. Apa lagi orang awam? Komen redah aja korang ni. Malam ni memang kena bising ya. Sebab ramai orang belagak pandai. Boleh cakap tak nak dengar. Okey. Tahu dulu tahap keupayaan kesihatan diri. Daripada mata, daripada telinga, pernafasan kamu macam mana, perjalanan darah kamu macam mana. Kamu nak buat satu aktiviti lasak. Bukan sekadar pergi masuk hutan, bawa handphone, takat gambar. Lepas tu letak video sedih-sedih kat belakang, #dunia ini kejam. Tengok awan kapet sikit, kaki tergantung lah kono. Letak duduk kat mana-mana pokok, kaki tergantung. Orang kawan takat gambar belakang, itu je target korang. Korang tak tahu perjalanan tu bahaya, balik tu bahaya. So yang pertama sekali, kenal diri dulu, kenal keupayaan kamu, kenal kesihatan kamu dulu.
Bila kali terakhir kamu tengok kamu punya tahap kencing manis? Bila kali terakhir kamu tengok kamu punya tekanan darah? Bila kali terakhir kamu tengok semua benda-benda ni? Jangan ingat, oh aku berumur 20 aku sihat. Berapa ramai dah orang mati umur 20-30 ni, bersepah dah. Orang sihat-sihat pun boleh tergolek macam tu je. Kalau dah sama tu dah ajal lah. Tapi ni saya ikut pelajaran, kamu kena tahu tahap kesihatan masing-masing. Baru kamu boleh tahu kalau dalam kumpulan hiking kamu akan berada di mana, dengan siapa. Siapa yang patut jadi buddy kamu. Faham? Okay. Tentang diri sendiri. Persiapan diri sendiri. Saya cakap pasal diri sendiri dulu. Belum kumpulan lagi. Okay? Belum kumpulan lagi. Persiapan diri sendiri ni, saudara-saudari, ujung rambut, ujung kaki. Lepas ini, kalau anda tengok ada sesiapa kawan-kawan kamu yang tidak mahu mengikuti asas yang benda mudah ni, kau sepak je dia. Kau sepak je, kau jangan ikut dia. Kan? Kau tak kira lah dia tu siapa pun. Mudah. Yang pertama, atas topi. Topi ni, kan, saya nak kena tunjuk kat korang. Contoh topi. Kalau nak masuk hutan. Kalau zaman dahulu, pakcik-pakcik atuk kita masuk hutan, mereka pakai semutar. Okay? Kalau tentera, polis, dia pakai jungle hat. Zaman moden, dia pakai cap. Okay? Mana-mana pun boleh. Tapi bagaimana anda nak memilih benda yang hendak letak di kepala? Apa tujuannya sebenarnya? Yang orang letak benda kat kepala ni? Untuk smart? Untuk nak bubuh lambang smart kat depan ni? Untuk letak spek mata ke? Bukan. Ini adalah salah satu benda untuk mengawal suhu. Mengawal suhu. Okay? Dulu orang ada semutar. Tahu semutar, kain. Dia ada lubang kat atas. Supaya haba tu boleh naik turun, dikawal. Jungle hat tentera pun dia ada lubang-lubang dia. Kamu tengok topi saya, mesti ada lubang. Jangan pakai topi yang penuh. Contoh ini. Faham? Ini asas ni. Ini asas. Jangan pakai topi yang penuh macam ni. Kain dia bertutup penuh. Haba. Okay? Dia untuk kawal suhu, bukan tutup suhu. Dapat ajaran malam ni? Okay, topi. Yang kedua, baju. Baju ni, kan, kau nak pakai baju ketat, nak tunjuk titik ke apa benda, kau punya pasal. Kan? Tetapi, poin yang paling penting dekat baju adalah mestilah lengan panjang, kan? Dan juga ni, belakang ni, dia ada tepi ni, dia ada pesak. Dan mudah untuk orang buka, bukan kita buka. Mudah, dengan betul-betul ayat ni, mudah untuk orang buka, bukan untuk kita buka. Kalau perlu ada zip, buat zip. Kerana kalau kamu dalam keadaan dehydration, kamu dalam keadaan tengah pitam, tengah apa ke, kan? Baju kamu tu orang boleh koyak atau orang boleh buka dengan cepat. Tu baju. Inilah kau pakai baju sendat, kan? Tunjuk body lah konon-kononnya, kan? Lepas tu bila jadi apa-apa orang nak buka pun susah. Okay? Pernafasan kamu pun akan terganggu. Tu baju. Ini asas ni. Yang ketiga, glove. Dalam hutan, tak kisahlah kau pergi mancing ke, kau pergi hiking ke,